Korang tengok aku punya radiator ni bapak karat. Memang tak pernah flushing sebabkan aku selalu sangat campur dengan air, coolant dengan air. Air lagi banyak daripada coolant, jadi macam ni tersumbat, karat. Korang boleh tengok memang kena flushing juga sebabkan aku tak pernah flushing sebelum ni. Jadi ni first time aku nak flushing aku punya radiator. Macam air tertarik dah kat sini. Solasinya, kita kena fikir secara logikanya, kita kena flushing juga. Nak buang balik, dia macam sistem peradaban kita lah. Kita ni dalam semua kotor, air manis. So apa kita nak buat? Kita kena minum air, masak banyak, makan makanan sehat. Ada flushing, buang balik yang kotor, ambil yang jernih. Jadinya kita akan tukar semua ni balik kat das ni, tempat aku selalu servis kat sini. Hari ni kita akan pakai air coolant yang baik punya. So jom kita tengok dia punya proses macam mana. So apa punca sebenarnya korang punya radiator tu karat? First, korang guna air biasa, bukan air coolant. Kalau korang guna air biasa ataupun air mineral ni dia ada klorin tau. So bila korang kerap sangat guna, dia menyebabkan radiator korang karat. So lama-lama akan jadi tersumbat. Bila tersumbat, rosaklah radiator korang. Lepas tu korang punya radiator cap ataupun korang punya radiator bocor pun boleh menyebabkan radiator korang karat. Disebabkan ada udara masuk. So bila air dengan udara ni masuk, dia menyebabkan dia jadi karat. Ataupun korang boleh check korang punya radiator hose tu, kalau dah betul-betul mengeras ataupun dah memang bengkok, itu pun boleh jadi punca-punca ataupun tanda-tanda yang korang punya radiator akan rosak. Okay, so kalau korang nak datang, korang boleh datang sekarang. Korang datang sini pakai nama aku, Capik Saga Mafia. Dia macam, siapa tu? Capik Saga lah. Kalau dapat datang sini mungkin dapat diskaun ke kan. Datang lah sini, tak try tak tahu. So datang sekarang.